Bujanglah ada macis, tak ada rokok. Jalan jauh tersengguk-sengguk, tumit meleceh, air lutut terbengkok. Bujanglah poket kosong, air penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita kembali lagi dalam siri podcast kita yang kedua, iaitu Dari Hati ke Kertas, inspirasi di sebalik karya Zuridina Hassan. Saya Nur Aina Balkis binti Sohaimi selaku moderator kita pada hari ini, dan saya bersama dengan dua tetamu, iaitu saya Hana Humaira binti Azizan. Saya merupakan panel pertama anda. Dan saya Farah Anis binti Zamri merupakan panel kedua. Baiklah, terima kasih panel-panel kita kerana sudi datang pada podcast kita pada siri yang kedua ini. Dan hari ini kita akan kupas dengan lebih mendalam mengenai dengan karya-karya daripada Datuk Dr. Zuridina Hassan. Okey, soalan saya yang pertama ya. Apakah karya-karya yang terkenal daripada Zuridina Hassan yang khusus dari puisi lah? Okay. Bagi saya, karya-karya yang terkenal iaitu menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, puisinya ialah seperti Suatu Cerita Cinta, yang pasti, satu percakapan singkat dengan tema penyair, dan puisi cinta yang lain. Hal ini kerana dengan karya-karya itu, beliau telah memenangi anugerah Hadiah Karya Sastra pada tahun 1982 dan 1983. Itu sebelum beliau mendapat gelaran Datuk kan? Ya, betul. Sebelum beliau dapat gelaran Datuk. Panel kita yang kedua? Okay. Baiklah, dan terima kasih. Panas ke? Okey. Okey. Pendapat saya, antara karya-karya Datuk Dr. Zuridina Hassan ialah Trauma. Yang pertama Trauma, yang kedua yang pasti. Dan yang ketiga Ingatan pada Satu Kasih Yang Tak Jadi, dan terakhir Laut Membiru Bagai Surat Rindu. Baiklah, berdasarkan karya-karya yang telah disebut oleh panel-panel kita tadi, saya dengar ada satu karya yang dua-dua sebut. Yang pasti. Kenapa karya tu dipilih sebagai karya terkenal? Saya nak tanya apa yang, kenapa karya yang dipilih tu popular? Sebab apa? Okey, saya bagi secara umum lah ya. Karya-karya Zuridina Hassan ni popular kerana beliau mengangkat isu realiti sosial, sejarah, perasaan dalaman wanita, serta pergelutan emosi secara mendalam dan jujur. Dan beliau ni menggunakan bahasa yang indah dalam puisi beliau, tetapi mudah difahami oleh pembaca. Dan untuk menjadikan ia menarik, beliau merupakan sastrawan wanita negara yang seperti kita tahu. Betul. Yang pertama. Sastrawati negara pertama. Dan dengan karya-karya beliau ni memberi impak yang besar lah kepada pembaca-pembaca. Betul. Kena kita yang kedua? Okey, terima kasih Hana. Kalau pada pandangan saya, karya-karya tersebut yang pasti dan yang saya cakap tadi tu, dia terkenal kerana dia popular kerana di sebalik puisi beliau terdapat makna yang tersirat, dan ia sangat menarik perhatian masyarakat, terutamanya kitalah perempuan, kerana kebanyakan puisi Datuk Dr. Zuridina Hassan ni dia menceritakan tentang perempuan. Perempuan. Perempuan nampak kat situ. Lebih kepada wanita, mementingkan tentang kewanitaan dalam puisi beliau. Antara yang telah ditulis, karya yang pasti memang menitik beratkan soal wanita lah karya tu dia tak adalah macam lebih kepada wanita. Yang pasti ni dia ada macam dia lebih kepada perasaan sebenarnya. Emosi. Kan dia lebih kepada emosi. Betul. Dia ada guna tersirat lah, makna tersirat dalam puisi dia yang kita kena faham. Dia kita baca, beliau nak
nak katakan tentang wanita sebenarnya, tentang emosi lah kan. Emosi. Okey, baiklah. Kita akan teruskan dengan soalan yang seterusnya. Pada pendapat panel-panel, antara karya-karya yang dipilih, yang manakah paling diminati oleh panel sendiri atau diminati oleh masyarakat kita? Okey, bagi saya lah kan, puisi yang menarik, mendandam, menambat hati saya ni adalah Suatu Cerita Cinta. Kenapa? Okey, puisi ni dia menunjukkan keterbukaan hati dan dia menerangkan bahawa tidak semua bukan, maksud saya bahawa cinta ni kadang-kadang boleh berakhir dengan tak baik. Maknanya setiap orang yang ada hubungan ni pasti akan mengalami, bukan pastilah, kadang-kadang akan mengalami pengalaman kehilangan dan keperitan, seperti macam terputus macam tu. Bila hubungan tu dah berakhir, berlakunya kehilangan dan keperitan. Dan bagaimana kita nak tunjukkan kita punya perubahan tu melalui bagaimana kita menghadapinya. Adakah melalui kelemahan, kita lalui dengan kelemahan, ataupun kita lalui satu cabaran tu dengan kekuatan. Dan oleh itu, bagi saya, puisi Satu Cerita Cinta ni relevan sebab dia bercakap tentang perasaan kita sebagai wanita dan proses pemulihan selepas kekecewaan dalam satu hubungan. Macam tu. Pada kita ada kesedihan ke? Ada patah hati? Pernah mengalami maksudnya. Faham? Sebab tu yang paling minat lah. Faham? Begitu. Berdekat kan? Dekat. Dekat. Faham? Panel kita yang kedua? Okey, saya secara peribadinya, saya lebih minat terhadap satu karya Dr. Zurina Hassan ni, iaitu karya Ingatan Pada Satu Kasih Yang Tak Jadi. Sebab saya pernah baca puisi tu, dia sederhana je dan rangkap dia tak banyak pun, tapi dia menampar emosi kita sebagai perempuan. Okay, lepas tu bagi saya ia menyentuh perasaan saya sebab rasa macam macam benda ni macam terjadi dekat saya macam nampak kamu kenalah apa yang terjadi pada diri kamu. Pak saya pun nak kena baca jugalah, mana tahu kan salah satu karya tu kena dengan hati saya. Kita tak tahu kan. Boleh cuba. Ada lagi tak tambah apa-apa? Itu je. Itu je. Karya apa tadi yang kita Farah cakap tadi? Ingatan pada satu kasih. Wah, panjang Tapi dia ada banyak lah puisi-puisi dalam tu. Dia satu puisi je. Yang tu. Dia satu je. Tapi dia pendek. Tapi dia ada, rasanya ada 2 ke 3 rangkap. Sikit je lah. Tapi memang menambah hati panel kita lah. Faham. Anda semua pun boleh baca lah kot ada yang kena kan. Kita tahu para penonton kita kan mungkin ada teringin nak baca, tarik perhatian ke kan. Tak tahu kan. Okey, saya akan teruskan lagi pada soalan yang seterusnya. Apakah corak atau gaya penulisan yang selalu ditulis dalam puisi Datuk kita? Okey, bagi saya lah kan. Okey. Menurut Prof Emeritus Dr. Muhammad Saleh, iaitu Presiden Persatuan Penyair Malaysia, di Berita Harian beliau menyatakan bahawa tokoh kita ni, Datuk Dr. Zurina Hassan ni, seorang pengarang yang jujur dan berterus terang. Jadi dalam apa yang saya nampak daripada puisi beliau, beliau menggunakan bahasa simbolik dan metafora, macam contoh laut, untuk menggambarkan sesuatu, senja, cermin, untuk menggambarkan sesuatu yang mendalam lah. Okay. Seterusnya, beliau menggunakan image yang kuat dan kesan emosi. Apabila macam contohlah kan, puisi-puisi beliau ni banyak bermain dengan emosi. Contohnya, puisi tu kadang-kadang kita baca tenang, kadang-kadang kita baca sedih. Kita kena, bila kita baca tu adalah emosi-emosinya tersendiri. Dan yang terakhir sekali bagi saya, penekanan terhadap identiti wanita. Beliau ni memperlihatkan kekuatan wanita serta memberi suara wanita tu jelas dinampak oleh masyarakat kita. Macam tu. Betul, sebabnya pada zaman yang dulu suara wanita ni tak diperdengarkan sangat kan. Jadi melalui puisi-puisi Datuk kita dapat lihat emosi wanita, sifat wanita. Baru tahu yang wanita ni boleh juga menulis karya. Dahsyat kan. Dan melalui puisi sahaja kita boleh nampak benda-benda tu kan. Apa kita yang kedua? Okay, kalau saya
apakah corak atau gaya kan, gaya penulisan. Okey. Datuk Dr. Zurina Hassan ni dia menggunakan penulisan yang melankolik, yang penuh dengan emosi. Dan renungan yang mendalam. Setiap penulisan beliau tu kita dapat tahu yang dia sebenarnya sederhana saja, sederhana dan mudah difahami, tapi dia memang syarat dengan makna simbolik yang sebenarnya yang mendalam lah macam tu. Okay, misalnya ada satu baris yang dalam puisi yang saya sebut tadi tu, yang puisi yang puisi yang tadi tu, ingatan tu, dia ada tulis album yang indah. Okay, dia kalau kita tengok kat situ, ia bukan sekadar merujuk kepada gambar album tu, tapi dia sebenarnya nak cakap kenangan album yang indah. Itu sebenarnya kenangan. Kalau baca lah puisi tu kita faham lah kan. Okay, lepas tu Datuk Zurina Hassan ni juga dia menonjolkan suara wanita yang seringkali menjadi subjek utama dalam puisinya. Maksudnya dalam puisi tu dia menonjolkan suara wanita. Beliau tidak segan untuk Okey, tak apa. Beliau tidak segan untuk menyentuh isu-isu yang berkaitan wanita. Sebab macam zaman sekarang ni wanita selalu mempersoalkan identiti mereka. Nilai intelektual kita kan. Dia rasa macam kebudayaan mereka ni apa pada zaman sekarang. Jadi puisi tu saya rasa macam baguslah untuk kita ni, untuk kita wanita ni. Okey. Faham. Oh, mendalam cara panel Farah kita. Sampai muka-muka memek muka sekali. Okay, saya rasa kita pun dah sampai ke penghujung podcast. Kita pun panel kita pun dah panas, dah terkena panas dan ni kesian adalah tudung hitam kan. Kita akan berhentikan kita punya podcast siri kedua ni. Kita akan teruskan dengan siri yang ketiga dengan moderator yang lain dan panel yang baru. Baiklah, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Bye.